Assalamualaikum semua. Aku memang nak mengeruhkan keadaan yang memang dah keruh. Aku tengok video, nama aku Fatin. Aku cakap dengan korang, nama adik-beradik aku semua Fatin yang perempuan. So aku tengoklah video yang adalah someone tu kan, dia kata macam-macam lah dia mengata mak dia kan, sebab dia mengagungkan laki dia. Dia cakap orang belah sana dia sebut orang belah sana. Tak tahulah, aku tak faham lah orang macam tu. Aku nak, ni nasihat aku lah kepada yang belum kahwin, adik-adik dengan akak yang baru kahwin 3 tahun ni. Walaupun kita dah kahwin dik, kita ada suami, kita taat suami, jangan buang keluarga dik. Tolonglah aku cakap. Kau dengar aku cakap ni dik. Bila kita ada suami, kita dah kuat. Tapi bila kita ada suami dengan ada family, kita lagi kuat adik. Jangan kita membelakangkan mak kita, ayah kita. Jangan sampai benarkan suami kita kurang ajar dengan mak ayah kita. Jangan dik. Akulah kan hari tu yang masa dia kena beduk tu. Nasib baik dia beduk sikit. Kalau aku tapi itulah, aku ni lemah lembut. Ada. Jangan dik, bila kita dah kahwin, ni untuk orang yang belum kahwin lah. Yang dah kahwin kan, ada dah cik ada kahwin 3 tahun. Yang belum kahwin, kau dengar aku cakap. Bila kau dah kahwin, kau dah ada suami, betul? Tapi kau ada mak, ada ayah, ada alung, ada angah, ada alang, ada adik. Adik tu aku semua sebut adik-beradik aku. Aku tak pernah buang dia orang. Susah aku dengan suami aku, yang ini ada bantu. Backup. Janganlah confident. Suami kita adalah segala-galanya. Aku memang admit, my husband is someone yang aku hormat, yang aku taat. Tapi ni, family aku ni, aku akan bawa sekali. Sebelum kejayaan aku lepas kahwin ni, bukan sebab laki aku seorang. Ni, yang lama ni. So, bila dia bergabung, mendunia. Jangan buang. Kau tengoklah susah hidup orang buang keluarga ni dik. Kau dengar Kak cakap. Kau tunggu, dia tak susah sekarang, kau tunggu nanti. Orang yang buang keluarga, orang yang ketepikan keluarga, orang yang pandang hina keluarga ni, hidup dia susah dik. Kau dengarlah Kak cakap.